Assalamualaikum, selamat pagi-pagi. Alright guys, sekarang berada di Seremban, arah selatan. Hari ni kita ada mega gathering MTO7 Malaysia. Kali ini kita buat dekat Southern. Kita pergi ke Johor kali ni. Kita repeat balik masa tahun 2023. Kali ini aku rasa agak ramai sikit lah daripada 2023. Estimation dalam 70 biji katanya. Kita masih lagi menunggu rakan-rakan yang masih belum hadir. Katanya dalam jam 8 kita akan tayar golek lah. Sihat. Ya, salah seorang admin kita pun sampai. Saya ada ride hari ni. Johor. Bukan sana. Hai kak, selamat pagi. Hari ni kita nak ride kita Tanjung Sepang. Pagi-pagi Malaysia. Hari ni MTO7 nak pergi Tanjung Sepang, Seru. Kita ada ramai ni. Hari ini ada yang baru, ada juga yang lama. Tak kisah baru atau lama, kita semua satu family. Jadi kapitan kita. Kapitan pula. Ni admin kita. Mengantuk ah. So kita ada sweeper hari ni. Special guest sweeper. Bintang utama. Jam berapa ni nak gerak ni? Tayar golek pukul berapa? Lapan eh? Pada seorang. Ramai ada 2-3 biji kan MTO naik. Ada race ke? SPK pun ada 2 biji. Ada race ke? Ada race ke? Marilah. Dah briefing sikit. Wan. Saya nak briefing sikit. Briefing. Okey, assalamualaikum semua, selamat pagi. Alhamdulillah kita akan bergerak cepat lepas briefing ni. So next RV kita dekat Pagoh. Sekarang ni jarak semua dari sini pun. Dekat highway jangan 3 line. At least 2 line sebaris. Dekat highway. Siapa nak laju bawa punya besar. Yang penting kapitan ke depan. Mana Fat? Kapitan. Fat, boleh pindah. So last man saya wanted dia lambat. Okey, mana yang terlajak tu berhenti kat Pagoh je. Kalau tidak ikut pada ni, ikut motor dia ni, ikut lead. Dan belakang saya, jangan melepasi saya lah. Kalau lepasi saya, maknanya kau nak ketinggal. Okey? Kita minta game dengan doa perjalanan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Tuhan kami, kau mudahkanlah perjalanan kami ini, Allah. Perjalanan pergi dan pulang kami ke mega gathering kami. Tujuan untuk kami
kami sesama kami dalam perjalanan pemotoran ini ya Allah. Kau jagalah family kami, sepeninggalan kami, sepanjang perjalanan kami ini ya Allah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, safe ride semua, safe ride. Lori. Oh, gila. Siapa? Wan, masuk Wan, masuk. Sampai Wan. beragam pastikan
kita. Oh, asal semua slow kan? Ha? Tak dengar tu. Dekat Waze tak ada pun speed trap pun. Ni 1-2 je. Ya. Tentu karena stapa menawar trauma datang seadanya. Teras ku terbuka, kita hampir mati dan kau selamatkan aku. Aku menyelamatkanmu dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. Go big time bumper. Sometimes I wanna fall. Namun sudah bukan menceritakan keharapan aku nanti bahwa aku pernah dicintai seada-adanya, sekurang-kurangnya. Walau sulit utarakan hatiku dengan insan, walau caraku bernyanyi dengan cara yang indah, tapi tak sekalipun kisahku pernah kau baca. Ni ada Petronas ya. Lebih HP sama Petron. Isi Petron lah. Ayam baru Turbulence kat sana. Tu ada yang pergi Alexander Februari. Perjuangan kita seperti api, laju tak berhenti, no need to hide. Dengan kawan, we own the night, lupakan semua, feel the vibe tonight. Perjuangan kita seperti api, laju tak berhenti, no need to hide. Dengan kawan, we own the night, lupakan semua, feel the vibe tonight. Kiri maraton itu ambil kiri. Simpang Kulai Renggam depan lagi.
Select kan. Kiri. Ini aku ikut waves ni. Lagu bersama, lupakannya oh jangan cinta, jangan takut jatuh, rasakan angin, lupakan semua, bebas bersama, kita terus lari jauh, laju, laju, kita terus jalankan sampai ke ujung dunia, takkan berhenti bro, untuk kita berdua. Depan ni je 10 kilo. Bersama-sama, tak ada yang Sebelah kiri kot. Kilo ni. Slow. bersama kawan, lepaskan masalah. Terus. Tinggal. Taruhlah. Sampai menatinya. Asyik lemak panas. Jiwa kelajuan dah sampai. Sini je lah. Satu pedal. Okay guys, kita sekarang berada di Nasi Ayam 3 Hari dekat Sedenak. Kita akan berhenti berehat untuk lunch kat sini. Sebab kita nak tayar golek balik dalam 12 kot, 12.30 macam tu lah. Kita akan gerak balik untuk terus ke Desaru. So kat sini kita pergi stop agak lama sikit, consider macam brunch lah. Baim. Tinggal berapa bar? Tinggal berapa bar? Cukup ke? Kau drop satu bar? Cukup kan? Kalau kau satu bar, satu bar. Aku kalau kau tak tahu lah sebab Macam kita tadi. sebab Pat cakap last nak kalau nak isi pun dekat Bandar Penawar. Sekarang ni dari sini nak ke sana dalam 134 kilo. Tak tahu lah. Kalau relax memang santai, tak isi je kot. Tapi kalau pepah macam ni orang ikut geng-geng online ni, mantap lah kot. Sinyak. Sia. Tak yakin ni sia. Dia ikut Faiz. Tapi tadi kita pun 100 lebih juga daripada Seremban, daripada Pagoh. Cuba tegakkan. Tadi tak betul. Dua isi lah. Dua isi lah. Nak isi minyak, isi dulu. Sebab dia orang tinggal 2 bar. Sebab Fat kata lagi 130 lebih. Baik isi lah, baik isi. Last kita nak isi pun dekat Bandar Penawar. Dari sini nak ke sana dah 130. Cuba abang tegakkan motor. Takut jadi 2 bar tu dia. 1 kilo nanti tak sampai. Berapa 1 lebih 130. Kalau bawa santai, 1 bar tu 50 lepas. Santai. Tapi kalau pepah-pepah, ya, kita makan dulu nasi ayam 3 hari bersama guru kita. Assalamualaikum. Guru kita. Guru. Hentikan guru. Kita orang makan nasi ayam. 3 apa? 3 hari. So, 3 hari. Ayam quarter tau. Harga dia RM16 padu. So kalau korang datang ke area apa tadi, Sedenak, traffic light kanan, lepas tu kiri sampai. Okey? Jemput makan.
terbaik warga MTO7 Dark Side Malaysia. Makan. Hah? Oh, lori. Melangkah jauh tanpa ragu, badai menghempas namun ku tak jatuh. Di ufuk sana cahaya bersinar, menunggu aku terbang ke arahmu. Ku layang harapan ke langit biru, menyusuri mimpi takkan ku ragu. Walau angin membelai luka semalam, ku terus melangkah ke arah sinar. Betul lah ni, nak ambil gambar ni. Nak ambil video ni, betul lah. Till I rise above the rest, hayatkan ke langit biru, menyusuri mimpi takkan ku ragu. Walau angin membelai luka semalam, ku terus melangkah ke arah sinar. Harapan ke langit biru, menyusuri mimpi takkan ku ragu. Walau angin membelai luka semalam, ku terus melangkah ke arah sinar. Sesi pemberian kunci. Jauh ke kita punya bilik? Depan ni ke datang apa atas lagi? Faizal Jo. Jo mana? Mana ada Jo? Mio. Bilik 6. Selamat beradu. Faik.
Baik adik. Lah, siapa ketua? Baik. Baik apa? Ni ikut dia. Ni otak ni. Ha, bagus. Ada bilik? Kita ada bilik. Remote ada 3. Remote ada 3. Remote kipas, remote aircon, remote TV. Apa lagi? Tak ada bilik Kat apa? ada 2, satu kat parking, satu kat bilik. Okey? Ini kalau hilang RM10 setiasa pakai. Sekejap. Nanti kita panggil. Ini kunci bilik. Okey. Yang hilang tu. Dah boleh balik. Awak hilang tak apa? Nak kena clean RM1. Jadi sebelum check out pulang bagi saya macam ni boleh Saya Bangladesh. Abang Jabu ketua tau. Tak nak. Saya orang Bangladesh. Mahal. Saya sudah lama duduk Malaysia. Abang Jabu. Ya. Baik. Abang Jabu apa brand? Kita Abang Jabu apa? Nama Abang Jambu, nama Abu tak ada, Jambul. Jambul. Jambu tak ada, Jambul. Jambul. Saya Rohingya. Mana dia? Ni. Ni Jambul. Saya Rohingya. Pasar Borong sayang. Untuk Ira pegang ni lah. Bagi sekali satu bilik. Satu bilik. Satu. Ui, jangan terbang. Takut terlepas. Nak ni? Kau kena bagi. Bukan takut terlepas. Kena bagi tahu. Abang Jambul. Tolong ambil wakil. Kau panggil awak Jabu. Terus saya panggil. Oh, jangan tengok. Tak ada. Orang suruh bubuk. You jambu. Sampai tu hari pergi kedai makan orang tanya. Jambu. Okey. Baik, Abang Jabu. Tak mahu dia. Kena marah dia. Marah. Okey, Abi ni. Tolonglah. Bang. Mana? Baik, baik. Jangan hilang. Ni wang kupon sampai pagi esok. Berapa orang? 3. Baik, bagi seorang satu Empat orang. Bagi seorang satu Sini bilik ni masalah esok ni bilik ni. Siapa bilik kan dia minta maaf lah. Ganti dia. Jambul. Ini sarapan, ini gelang, Mana ketua? Mana ketua? Mana? Mana orang kita? Okey. Saya terangkan. Mana bilik ketua? Mana? Masuk. Satu kad untuk bilik. Harga mana? Dalam ni ada 3 remote. Remote kipas, remote aircon, remote TV. Mana plan dia? Dalam ni ada kunci. Esok nak check out bagi Ni, semua. kita kat sini. Kan ni. Kita kat sini. Tu raya betul. Aduh. Apa nak? Abi. Pulang balik. Kero Zaim. Mana Kero Zaim? Kero Zaim. Mana? Macam bapak bagi anak kau. Kecil ni. Ni kalau Zaim. Bagi je dekat. Abang ni kemudian. Okey. Bang. Bang. Dia dah panggil nama dia. Betul. Kau punya tadi kan. Kau dah ambil ni kan? Kau dengan Apai kan? Apai Adi kan? Adi ni. Nio. Pat. Aku ni 24, kau 23. Ira, bagi ni 23, sebelah. Dua ada. Bukan dia. Ira, bagi kat ni penasihat. Biar bagi 23 yang dekat. 23 buat lah sikit. 23. Ni penasihat bawah. Nasihat boleh? Mana? Penasihat Muhammad siapa nama?
Masukkan pakai satu kanan luar dengan kaki yang Hilang $23 di mana itu? Di sini. Kena cross ni. Oh sini. Dekat tu dekat playground. Saya bilik dah dapat. Dengan keadaan yang huru-hara. Hari pun macam nak hujan je ni. Oh, breakfast. Breakfast tak dapat Mana? Amar. Apa tu? Breakfast. Ya. Bilik? Bilik sini 23. Mantap. Okey. Amir, ikut saya Amir. Ikut saya. Saya ketua hari-hari. Awak kena ikut saya. Sebab kita kat sana, kat playground tu. Ya. Nampak abang. Breastwalk. Betul siap awet tu breastwalk. Kita awet ke? Dek sana. Dia punya kunci. Masuk dekat ni. Masuk. Wow. Dapat tidur Amir lah. Toilet dia. Okey. Remote aircon tu buka kan? Okey, cun. Lagi boleh mandi kolam. Mana panas ni boleh mandi kolam. Boleh. Boleh meh, kita mandi kolam meh. Masuk keluar jadi esok ikan. Okay guys, malam ni kita ada makan-makan. Tapi special sikit ada apa ni, daripada Zinet Light Eagle, boleh cuci helmet. Made in Turkey. Brand Saya pernah tayar. Brand Anlas. Yes. Anlas. Saya pernah. Tengok ada spray mat cuci. Aktiviti kita malam ni, kita ada free untuk cuci kita punya helmet daripada Eagle. Terima kasih Eagle. So kita amat terharu lah sebab dia orang cuci semua ni. Sambil tu dia ada promotion dekat sana.
Okey, ada tayar apa semua. Harga memang dia akan bagi diskaun. Kat sini pun ada minyak hitam. Okey, nampak? So pada member-member MT07 Dark Side Malaysia yang mana tak pernah join event tu, kalau ada free, luangkan masa anda, kita dapat mengalami aktiviti-aktiviti sambil ada karaoke lagi, nampak karaoke. Okey. Jangan lepaskan peluang ni. Sekali-sekala kita hadirkan diri untuk event MT07 Dark Side Malaysia ni. Okey. Okey. So, support MT07. Terima kasih semua. Mega Gathering MT07 2026. Terima kasih anda berada di tempat yang betul. Anda bersama Dark Side MT07 Yamaha. Anda sekarang berada dengan kawan-kawan yang sama motor, walaupun yang dah ada upgrade, tapi hati dan jiwa masih DNA MT07. Okey, kita akan mulakan majlis sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita akan jemput Abang Zali. Kita hormati Abang Zali sebagai orang yang tua kat sini untuk baca Datuk Zali, kita panggil Datuk Zali untuk doa permulaan majlis. Okey. Jadi macam biasalah, kita sebelum mulakan majlis kita ada buat baca doa sikit je. Kita santai je, Bang. Kita santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita baca doa, kita sebentarkan Al-Fatihah untuk arwah Tok Cik dan Mak Abang Jo yang baru meninggal sebentar tadi, dan juga kepada ibu bapa kita, sahabat-sahabat yang telah pergi terlebih dahulu ke kita lah. Okey, Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sebelum mulakan majlis, kita nak tunggu makanan siap. Jadi saya nak ulang lagi sekali, kita ada supplier daripada Eagle ataupun Zinex Lab. Dia ada bawa produk-produk seperti tayar jenama Atlas, minyak hitam, Eagle, cap ayam orang panggil. Jadi di sini saya bawa Mr. Ang untuk yang depan ni, Mr. Ang tengah cuci helmet ni. Terima kasih atas survey dia cuci helmet kita. Okey. Terima kasih. Free saja. Dia buat kerja. Letak je helmet. Kita balik nanti helmet dah wangi. Jadi inilah masanya kau nak tanya apa produk, nak tanya harga, nak tanya direct kepada supplier, bukan kepada bengkel, direct supplier. Tayar dia bagus ke, minyak hitam dia bagus ke. Okey. Saya dapat tahu bahkan dah belum siap lagi, kita cuba lengahkan sekejap. Cuma nak jemput Mr. Ang sekejap, boleh tak bagi sepatah dua kata tentang you punya produk? Minta sekejap. Sebab saya cakap kan saya tak faham tu kan. Wakil. Sebaiknya Faiz Faiz dia wakil daripada Eagle, dia akan explain sikit.
Sementara kita tunggu makanan siap. Alright, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat sejahtera semua. Okay, so saya boleh panggil saya Faiz. So saya adalah bahagian marketing daripada company Zinex Lab. Alright, so Zinex Lab adalah pengedar minyak hitam jenama Eagle, Endless daripada Turki dan juga B2Bo suspension daripada Itali. So produk-produk yang kami bawa adalah semuanya datangnya daripada Europe. Even Turki pun Turki yang bahagian Europe side-nya. Alright. So hari ni saya akan explain korang produk kita mengenai minyak hitam Eagle lah. Alright. So kita marketkan minyak hitam kita sebagai minyak hitam cak ayam. Alright. Kenapa cak ayam? Sebab macam korang nampak dekat baju ataupun logo ni terang-terang ada logo ayam. Okey, untuk sentimeter di dalam Malaysia pula kita, pada saya lah, saya menganggap sardin ayam brand paling sedap dalam tin-tin sardin tu lah. So saya menganggap ni adalah the best cak ayam yang kita pernah jumpa dan jual. Alright. So minyak hitam kita dah test dekat pelbagai jentera daripada Japan, Italy, even Kapchai, skuter, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tiada masalah dan user semua yakin dengan apa yang mereka gunalah. Kemudian saya share pula pasal tayar. Tayar kita baru je sampai daripada Turki. Alright. So untuk player-player MT-07, macam korang nampak ini adalah model Viento Sport. Jenama Endless. So direct daripada Turki lah tayar ni. So dalam Endless punya lineup hanya ada satu saja performance punya tayar, which is Viento Sport lah. Dia punya compound sangat senang. Di tengah medium compound, kiri kanan soft compound. So kalau korang nak merasa, orang boleh tekan, boleh pergi ke depan saja untuk merasa sendirilah tayar ni apa feel dia. Okay, so kita pun ada promo juga khas untuk player-player MT-07 sahaja. Kepada korang, mana-mana yang berminat untuk dapatkan Endless Viento Sport satu pair depan dan belakang, mana-mana yang dah nak botak tu, saya nak open satu offer khas untuk player MT-07 hari ni saja. Di mana harga kami buka 1399, anda akan dapat satu pasang Viento Sport depan saiz 12070, belakang 18055, dan bukan itu saja, disebabkan kami membawa produk Eagle sekali, korang akan dapat percuma 3 botol line up kita yang paling best minyak, dan korang akan dapat free juga oil filter dan minyak rantai bernilai RM79. Yang ni lah diskon chain kita, di mana chain loop, off-road, on-road, dua-dua boleh pakai. Alright. So offer kedua pula, kalau bukan tayar korang masih tebal, masih lagi banyak, tak ada masa nak tukar, masih pakai je, kita offer untuk korang sesiapa yang pakai MT-07, kita jual 3 botol performance dengan harga RM299, dan percuma juga satu botol chain loop dan satu oil filter khas untuk MT-07. Hanya terbuka untuk hari ni saja, malam ni saja. Siapa yang buat pembayaran terus, kita akan bagi satu voucher, pergi ke bengkel dan tukar tanpa fikir sebarang upah lah. Settle. So itu offer kita hari ni lah. Alright. So untuk pengetahuan korang, produk memang datang direct dari France. Tiada packing, tiada repack, tiada clone, tiada dibuat. Original fly from France datang Malaysia. Inilah botol dia. Alright. Tayar pun sama je. Alright. Kalau korang nak bertanya apa-apa, curious, boleh terus tanya dengan kami ataupun boleh jumpa dengan kami yang berpakaian Zinex Lab, Eagle dan juga Endless punya pakaian lah. Kalau tanya apa-apa lah. Alright. Untuk offer boleh jumpa dengan kami juga. Malam ni saja kita open. Alright. Terima kasih, saya serahkan kepada Okey, itu dia tadi produk Eagle, dia memperkenalkan produk-produk dia.
Kita masih sekarang ni acara majlis kita santai-santai saja. Kita buat macam kita lepak dengan mamak je. Tak ada nak stres-stres. Tak ada nak kontrol-kontrol, nak rasa kekok-kekok. Relax. So sekarang apa kita nak buat? Makanan saya dapat tahu dah siap. Kita minta tolong buat satu line up, satu baris, ambil makanan dekat depan ni, duduk di tempat masing-masing. Dan dalam lebih kurang 5 ke 10 minit, saya akan panggil peserta pertama karaoke. Sambil korang makan, kita akan dengar kawan-kawan kita menyanyi. Itu hiburan kita. Kemudian, selesai karaoke, cabutan bertuah yang pertama. Dan seterusnya lah sampai peserta karaoke tamat. Dan last sekali adalah penyampaian hadiah pemenang karaoke. Sekarang dipersilakan tuan-tuan. Tak ada ucapan daripada saya, daripada press. Kita santai saja. Saya dah cakap dah banyak tadi. Sekarang dijemputlah sekarang tuan-tuan puan untuk ambil makanan. Boleh ambil makan. Okey nah. Saya tak ada apa nak diucapkan sebenarnya lah, tapi saya pegang mikrofon, saya dah cakap lah. Macam juri ya. Ya, saya cuba untuk menjurikan apa yang patut dijuri. Tapi dia reject. Ada table lah. Jadi saya terpaksa cancel. Kita hibur je lah dengan Spotify yang ada. Okay? Alright. Minuman tonik kekuatan untuk menenangkan. Bagilah rumah ambil. Oh, gila kuasa tu. Okey, dah buang So yang kelima. Nak apa lagi? Tapi tak boleh. Belum besar ni. Jangan sabar. Ini hantar balik. Tu je yang ada. Okey, kita yang seterusnya. Okey, seterusnya. Tiga angka je ni. VJG 924 9 tu. Dia dapat awal kan. Dia tak dapat helmet lah. Okey, terima kasih. Memang. Terima kasih Anepo. Gerak. Okey, next. Dah, cukup 5. DCT 11.30. DCT 11. Kita ada pengumuman sikit. Okey, teruskan. Okey, kita ada pengumuman sikit. Kita akan serahkan kepada presiden kita untuk memberi ruang sikit kepada penaja kita pada malam ini. Terima kasih. Okey, sekali lagi saya nak beritahu Eagle ada buat promosi untuk hari ini saja. Tayar yang disebutkan harga tadi dengan barang dengan minyak hitam. So untuk siapa yang berminat nak beli tayar tu tak sini pasal sekarang. Dia akan bagi voucher untuk pergi pasal kedai mana yang lampiran yang ada stok tayar alas. So dia offer untuk hari ini, dia target untuk customer yang ada hari ini saja. Kalau pergi besok, pergi kat kedai lain, dia tak dapat harga ni dah. Okey. Sekarang saya serahkan balik kepada DJ untuk panggil peserta orang yang seterusnya. Terima kasih. Dia tak buat kerja apa ni? Okey, Ben. Nama. Kau nak tengok mobil kau. PFP 8952. PMP 8952.
Okay, PMP 8952. PMP 8952 tidur. Tak guna betul tidur. So kita macam mana ni? Kita nak skip. Satu. PMP 2. PMP 3. 4, 5. Kali Okay, bye-bye. Disqualify. Next. Janganlah kita Rashid kita tengok siapa yang ada kat sini boleh bagi kita sama kan, siapa event kita akan bagi dia hadiah. Billy 162. Billy 162. Okey, terima. Berada ni tadi ada cerita raket dekat dia tadi dongkak. So malam ni dia menang topi. Okay, ambil wang. Dekat. Okay, terima kasih lah. Itu okey. Itu okey. Okay, terusnya. Celuk. Mana tu? Mahal satu. Lantai motosikal. Lantai motosikal angkat sikit. Sponsor apa ni? Siapa sponsor? Sponsor? TM73 telah sponsorkan rantai motosikal berkuasa tinggi yang paling mantap di dunia. Warna hijau. Warna set. One set. Rantai ni kalau biru jadi kalau motor biru ni boleh dapat gobang atau sikit. Okey, cabutan. Straight. Oh, satu set terima. Okey, nombor dia PNK 481. Jangan pergi. Okay. Betul Setuju Betul Mana betul yang penting. Mantap. Terima kasih TM73, terima kasih untuk sponsor rantai. Okay, next. Okay, one set. Lagi satu. Hadiah terbaik punya ni. Blacklist depan belakang untuk MTO7. One set dari depan belakang. Depan ada 2 kaliper, belakang ada 1 kaliper. Kita akan bagi dia 6. Okay. Terimalah. Amin. Okey. Nombor dia WB 5927. Jadi balik kan dia pomen aku takut kaliper pula jatuh. Tadi apa jemput tadi? Banyak nombor. Oh 3 orang. Oh, gede mat. Nak mai. Guna memang. Okey. Ada. Dekat okey. Ambil awak. Ambil awak. Mantap. Okey kaliper. Depan belakang. Terima kasih setiap tiga lagi sponsor. Terima kasih banyak tepuk tekan guru tu ni. Terima kasih. Okey, topi. Last. Kalau lepas ni kita tak boleh lagi. Lepas ni Ibu ambil lagi. Jangan. La ilaha
NBJ 919. Alamin. Momentum pasang. Dapat kopi ke? Mesti dalam ni. Mesti dalam. Dia lah. Ada. Mantap. Thank you, Win. Support me. Terima kasih. Okay. Metik. Gerak tu. Bajan. Cabutan. Terusnya. W90551C. W90551C. Daripada mana? KJB Apa terima kasih KJB. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, next. SYU 8467. XYU. SYQ 8467. S kan? Betul. Oh. Terima kasih. Jom semua siap. Wakil Terima kasih. Okey, ingatkan lagi ni. Okey. Kita ada seluruhnya dekat BAN 1084. BAN 1084. Jadi boleh tutup kampung ni. Panas. Panas depan. Upin. Upin benar tu punya. Okay, next. Cap premium. BDM 6100. BDM 6100. Okey, wah. Mantap awak. Dah boleh salin cap baru. Dah berapa event dah pergi cap tu. Tak lupa. Okey, yang mana menang tu ada kedepanannya untuk yang ni punya audiens. Dia tu kan. Aku iklan. Okeylah. Dua botol. Serius tak? Serius. Dua botol kan. Dua botol kulen. Tonik. Dua botol CDP 5536. Ya, CDP 5536. Ya. Okey, terima kasih ya. Okey, pemenang selanjutnya. Okey, next. Dah. Wow, lagi. Buat jemputan kan? Sebelum dia nak balik kan? Okey, balik. BCK 845. Betul. BCK 845. Terima kasih penaja kita pada malam ini.
Okey, 8625 berupa 2 bulan. 8625. 8651, 8625. Tidur. Ya, terima kasih. Last one. Cendol lagi sekali. JTY. Terima kasih apa? Terima kasih Igul. Terima kasih Igul kerana sudi sponsor yang kedua. Acara seterusnya bertimba. Dan Kasima tidak beraya kat sini untuk menilai peserta-peserta pada malam ni. Makin lama makin panas nampaknya pada malam ini. Kita masih lagi berjalan dengan peserta seterusnya kita jemput naik ke pentas. Okey, nombor yang kedua BPS 713. Dapat repo set dan repo complete set. Mana yang ada juga? Complete set. Ada. Rezeki. Okay, next. Kita tak nak orang terus masuk video ni nak bagi ajar ni. Jangan lagi dulu. BNN 6302. BNN 6302. Okay. So saya terima kasih kepada Rotek. Ada bagi dulu dia apa Aziz. MC Zizi. Maju. Okey, kita bicara sekelas ya. Oh, rapi tu lah. Terus pakai. Okey. Ada yang seterusnya. Nombor yang kedua JSP 4550. JSP 4550. Dulu.
Pusing. Abang balik. Sini. Jap sini. Adi. Sekali ya. Sekali ya, Adi. Tunggu. Okey. 1 2 3 4. Okey, dah. Sambutan surah selanjutnya. Cendok lagi. Okey, nombor yang kedua EAQ 2679. EAQ 2679. Abang-abang hakim kita ni. Abang baru Gambar satu. Okey, 1 2 3 6. Okey, dah gerak. Next. Hai, kecewa betul. Ini kita panggil winglet. Untuk V1. Untuk MT-07 V1. Disclosure mana yang dapat dari tu. Yang dapat dari tu. Ini disclosure banyak dia. Function dia untuk menekan angin. Senang pilih. Nombor yang kedua dapat terbang BNQ 537. BNQ 537. Satu. Bini nak bersalin awal malam muda. Semoga kita doakan semoga Teacher Syida dipermudahkan kerurusan nanti Ngam. Terima kasih. Okay, last topi satu lagi. Topi. Mana topi? Okey, daripada 5 bukan Al-Faiza. Berikan takut kan. Dekat dengan ofis dia. Dekat dengan ofis dia. Dekat dengan ofis dia. Sudahlah, dah dapat dah tepi tu. Banyak hal. Motor ni laju. PNJ 712. Kau jangan run dengan tension tak ni. Nama-nama hilang semua. Mantap Wan. So kita harapkan Wan jangan pakai tension. Barang limited lagi kan? Menekankan JRH 9006.
mana? Aduh. Ini gua anak Cina juga ni. Apa mungkin? Next, kita ada cendol. Cendol lah. Cendol igol. Apa? Minta kau makan jamur. SYQ 846. Simpan ke rumah Raza je lah. Boleh? 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi cendol kan. Nek. JRV 3274. JRV 3274. Alhamdulillah. Ambil apa? Padu. Okey, gambar. Ambil gambar dulu, gambar. Okey, 1, 2, 3. Mantap. Okay, next. Okey, sama-sama. Ini simple Simple. Ini R&D dia berhenti di pukul dia R&D untuk menghasilkan kemajuan. So kita tengok ni dapur apa yang dapat. Balik yang boleh resi. Tolonglah. Kira tepi lah. Apa ni? VAX. Apa VAX? VAX. Belum. 3873. Okey, terima kasih ni. Oh, ada yang betul-betul dinantikan oleh. Ni. Ayo satu kotak. Okey, next. Laju betul ni. Laju betul ni. Warna berapa yang tembak? Mana nak potong ah? AFK. Lagi AFK kan? Tulis tak betul ni. KEK 849. Tiba. Abang adik benar. Okey lah tu. Alhamdulillah. 3, ngam. Jangan free mana? Bang, jangan free mana? BNQ 537. BNQ 537. Makan keliling. Memang kena gabungan. Satu, dua, tiga. Komen menekan Okey dah. Satu lagi. Belum. Ni. Dua lagi. WC 502V. WC 502V. Daripada Rako. Bukan Maya. Terima kasih. Salam. Bala ya. Bana pada dekat. 1, 2, 3. Nampak basket. Okey. Ini last daripada TM 33.
request actually kita akan hadiahkan buff parent. Siapa yang akan memenanginya akan cabut, dia akan dapat, nanti kita akan bagi lah dia punya voucher tu, okey. Buff parent tu itu semua okey. Buff parent tau, yang tengah nganga pula tak tahu apa dia. So, maklumat rakan-rakan semua, kita mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita ni, FNB kita ni yang belum lumus untuk menjadikan event ni. Kita sangat bersyukur sebab diorang dapat menyambung legasi ni daripada kita orang ni. So, diorang berusaha untuk menjadikan ni. Okey. So sebelum ni kita orang urus, sekarang kita telah planning, nampaknya alhamdulillah dah setengah tahun dia orang urus untuk event-event daripada MTO7. Terima kasih banyak setinggi-tinggi, terima kasih banyak kepada dia orang yang bekerja keras. So kita akan minta kita punya chief officer admin paling tinggi peringkat ke-17 akan jatuh. Dia COO, COO apa dia? Ayo ni kata. Okey, silakan. Kocak tu yang hebat sangat. BGG 1484. Okey, jangan bergaduh nanti ni. Jangan bergaduh nanti ni. Okey. Ni okey. Ni gambar. Okey. Tak lalu pasal Ria. Itu perang. Tak. Terima kasih banyak Pak. Yang sini Pak. Yang sini Pak. Sampai lagi. Arti. Arti. Arti 6290. Berganda ni tak terik follow kita walaupun sisi dia kecil. Betul. Dia dapat dekat membeli dia nama juga. Terima kasih Pak. Walaupun dia tercip. Wajib upgrade lah. Tadi upgrade. Jangan ikut dia. Upgrade. Okey. Okey, helmet ni nanti helmet lah. Angkat lu yang mana? Yang mana tu ni? Mana tu ni? Mana tu tak? Mana tu tak? Mana tu? Mana tu? Nampak? Ni kan ni? Okey? Okey, terimalah. Dapat tak daripada presiden juga? Apa ni? Tak ada. Kita bagi sama-sama tu. Betul dah. Oh, Tiga nombor je. oh, mantap ni. Nombor dia. Belakang dia 6, depan. Wah, depan ni. Nombor
pakai sambung lepas sikit lah. Saya pergi SN. Okey, terima kasih. Okey, next, satu lagi, helmet berupa helmet full space daripada NSK. Rasanya kek Johor ni kot. JUM 5045. Satu, dua, tiga. Oh, bila Kita jumpa minta seorang pakai mic karaoke supaya kita nak kira langkah untuk okey dah. Okey, kita teruskan untuk pemenang untuk peserta karaoke. Hadiah kita ada bagi 3 hadiah untuk pemenang. Kita mulakan dengan tempat ketiga. Peserta yang pemenang pertama diminta nyanyi satu lagu lagi. Yang pemenang pertama tadi. Request. Sebelum kita akhiri kita punya majlis. Dah ada dah. Please. Jangan 2 minit. Itu kereta dia kan. Okey, kita saya sebutkan dulu peserta pertandingan karaoke Mega Gathering MTO7 jatuh tempat ketiga. Dimenangi oleh Alex. Pertandingan karaoke Mega Gathering MTO7 tempat kedua jatuh kepada Fendi. Otomatik tukar slipper kan? Tadi pakai slipper kan? Okey, satu gambar bang. 1, 2, 3. Ngam. Tanya. Okey, hadiah tempat pertama. Untuk penonton semua, hadiah untuk pertandingan karaoke ini disponsor oleh mantan presiden. Terima kasih. Okey, tempat pertama pertandingan karaoke Mega Gathering MTO7. Pemenang ni kita minta dia nyanyi satu lagu lagi. So, kalau boleh kita nyanyi yang ramai. Nyanyi lagi. Tempat pertama. Artis yang menyamar adik saya sini. Dia ni memang artis juga sebenarnya. Maman! Okey, Maman boleh lagu apa nyanyi? Closing. Lagu yang gembira sikit lah. Satu gambar bang eh. 1, 2, 3. Okey, dengan ini saya sebagai wakil admin semua, Presiden MTO7 dengan ini menutup majlis ini dan terima kasih. Besok kita akan breakfast dekat sini pakai voucher yang diberi tadi. Waktu breakfast 8 hingga 10. Ya, kalau lebih dari 10 tak ada breakfast dah. So kita on the bike 12.30. 12.30 tempat makan lunch kita nanti kita akan makan dalam group. So siapa yang stay malam ni kita akan beritahu kat lunch kat mana. Sebab kita ada breakfast, masa breakfast kita minta korang ambil heavy lunch. Heavy
makan banyak. Sebab kita akan lunch mungkin dalam pukul 2 ke atas. Sebab kita gerak on the spot 12.30. 1, 2 macam tu. 2, 3 tu kita makan nanti. Nanti kita malukan dalam grup. Okey, jadi kita minta peserta yang menang karaoke ni dah pilih lagu lah. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada korang semua. Nanti besok balik kita kami jalan selesai. Macam ni. Terima kasih juga kepada King, rakan-rakan kita semua. Yang saya support. Dia sentiasa ada di belakang kita. Walaupun jarang kita nampak dia, tapi dia sentiasa support. Terima kasih. Okay, dengan berakhirnya lagu ni, kita boleh berserai. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Siapa yang tahu nyanyi lagu ni, kita nyanyi sama-sama, okey? So, kita bukan saya bukan aktif lah. Tapi saya support Mega Catering 07. Anda terbaik, Rainas terbaik! Ini lagu lain kan? Curi request lagu lain. Nyanyi sama-sama saya. Jangan kita nak bergambar.
Satu.